Nak makan tu dia ada duit, ada tak lorat. Oh. Kalau orang 100, Orang 100 pun dah 1000 dah tu. Lepas tu dia ada bensin. Ada bensin lagi. Lagi dah. Cuma sini telur timur no. Saya telur ni telur pun timur. saya pun tak berapa nak cam timur mai. Hari ni baru tahu lah. Lepas cerita telur timur, telur kanan, lepas tu kalau kata telur kiri tu dia kira kampung lah ke? Telur kiri ni dia pergi belah lain dah. Belah lain. Kampung. Dia bukan Pelda dia kata. Tak. Pelda telur Timur. Aku nak duduk pada muak lagi, tak tahulah. Di sini dia kira apa? Bukit Selambau ke? Bading ke? Sik. Oh, dia kira Sik. Tak, Sik. Dia bukan Kuala Ketir ke ada? Tak. Kuala Ketir dia ambil telur kenan tu, jalan depan tu. Haji Soleh. Haji Soleh Ahmad Isa. Nombor telefon nak tulis ni? 013 tulis bila. Tulis simpan kan. Apa hal? 533 7926. Saya pergi tadi rumah Kak Noh pun terkejut dia. Saya bukan pernah sampai sini. Yalah. Rumah dia tak pernah. Dia pun tak pernah jumpa dengan saya sebelum ni. Tak nak mai. Tahu lah kata anak Jalil, tapi dia tak tahu saya. Saya pun tengok dia tadi tak kenal. Tak kenal. Berapa puluh tahun main duduk sini. Tak kenal langsung. Berapa saya tapi duduk kenal lagi. Tapi macam Pandah saya dah kenal dah. Dari dulu. Pak pun jumpa. Saya dah besar-besar dah masa tu. Memang dah kenal dah dengan Mandak dengan anak-anak apa tu. Tapi anak masa tu yang saya kenal, yang ingat dua yang lelaki, yang perempuan dulu kan. Yang nombor 2 tu Syukur. 2 tu saya perasan. Nadri tak kenal. Lain tu tak perasan dah. Tak apa kenal dah. Tapi yang 2 atas tu. Nadri duduk di Pendang. Ikut duduk Bukit Tajam. Dia buat apa di Pendang? Dia kerja di Sedah. Oh, dia kerja di Sedah. Saya ada bincang punya seorang mak pak muka Nadri. Di sini. Oh, dia nikah orang sini nah. Okey. Jadi senang kalau apa-apa. Kalau depa balik pun tak ada. Dekat atas ni ada orang duduk ni. Mana? Atas. Atas tak ada tangki ayak. Ni tingkat atas ni. Tangki Rumah ayak. ni, rumah ni. Atas tak ada siapa duduk. Tak ada siapa duduk lah nah. Tengok mengaluh. Mula kena cari bini 2 orang. Seorang cukup kan. Seorang muda kan. Tapi hak ni nampak. Dia kata dia nak nikah mak angkat nak ni mak tak duduk tu mak tu ni anak sebelah dia tak sebelah. Oh ni yang nak yang mau tu. Yang mau tu jadi ni. Saya kira tu kemas lah. Kiranya ada kira orang dia bertunang ke? Cuma tak tunang tak lepas tunang. tu. Lepas tu kan. Lepas tu dah tetap hari nak nikah bila ada? Nak nikah bila ada? Tak tahu lagi. Anak dia kata, mak nak cari. Dia tanya satu orang tu. Dia kata, dia nak lupa kami Yun je. Dia kata, Yun. Oh. Hang boleh tak cari kat mak aku. Mak aku nak nikah. Kata, aku ada orang lelaki mak je dah. Lepas tu kan. Tanya-tanya dia selalu. Yun kata, tapi dia mau orang rajin pergi masjid. Oh, gitu kan. Budak tu kata. Ni Haji Saleh tak rajin lagi dah. Haji Soleh pula. Tak, lepas tu kan. Yun kata, aku nak cari daripada dia. Daripada dia yang mau. Nak cari lagu mana? Cari lagu mana? Lama-lama ada satu hari dia pergi kawan dia pula dia tanya orang lain. Tanya orang lain. Tak tahu orang nak nikah ke. Orang dia tanya. Ya dah. Hak ni perempuan. Tak les sihat dah tak apa. 78. Masya-Allah. Nak lari pun boleh. Lepas tu dah kata lagu tu dia pun kata hang duk keluk Yun. Haji Saleh duk cari. Abang anda kan. Abang kata pakai pucuk dicita. Mau. Lepas tu satu hari dia duk sembang telefon itu tak kira kena lama. Dia lah sembang lama. Berjam. Oh, dia rajin sembang nah. Dia bubuh RM50 tu dia cakap lah. Sampai habis kredit ni. Kita nak cakap ada pilihan. Sembang lah lepas tu. Orang kata dah sunyi. Dia sunyi memang tak ada. Kita sunyi betul lah. Kita tak ada bunyi, dia sunyi macam mana kata. Tengah hari petang senja nak senja. Penat tu. Dia topai beg tu budak dia kejau. Budak beg tu masa tu dia kejau. Kalau ada kawan dia tak kejau tu. Lepas tu orang kata. Betul kena. Cuma tengok gambar aja. Aku kata awak apa nak kata ni. Dia tengok gambar aja. Betul hari dia kata
Dah kena rumah. Umur dia kira ada 60 lah. 60 dah. Dia 68. Wih, 68. 10 tahun dah juga. Orang Malaysia elok. Lepas pula dia ni pun orang masjid dia satu hari bukan dia tengok gambar saya duk tengok satu gambar mati ya. Anak dia buat cari di mana masjid ni dia duk ambil gambar kau bayang kan. Dia nampak gambar saya, anak dia nampak gambar dia pakai jubah meleket. Tunjuk dia kira jatuh hati terus ya. Dia senyum lah. Oh gitu. Oh. Kemah gitu. Saham tinggi tu Pak Dak kira saham tinggi tu. Itulah. Saham tengah duk naik. Betul lah pi. Tanya nak nikah pun belanja anak dia tak kira belanja. Tu dia kan. Dia kira dia nak nikah. Bagus ya rezeki ya. Tapi dia duduk memang dia duduk di Terengganu. Terengganu. Oh. Tapi anak dia duduk memang anak dia duduk. Anak-anak dia ada kat sini tak apa dah. Ada okey ada kat sini boleh main duduk rumah ni. Lepas pada tu. Jadi sudah tu. Lepas itu kan. Lepas tu duduk cakap telefon dia. Itu saya kata nak kena pergi tengok juga anak-anak. Yalah betul. Kita pergi tengok juga. Tengok tu kira bagi jadi. Gambar tak jadi kan. Bergambar lain. Tengok. Tak janji apa gelak. Tak janji apa. Dia tak abang main-main. Memang dia asal orang sana. Ya, orang Terengganu. Dia beli tanah luar tangguh. Asal orang nak beli tanah luar duduk rumah kan. Itu. Lepas tu abang nak main-main kan. Abang main dia nak masuk atas nasi dagang. Oh, sekian bulan. Nasi dagang siang. Sekian bulan. Nak ikan apa ikan tongkoi. Lepas tu dia sembang dia minta ikut saya nak pergi tu. Sembang dia buat apa tu? Dia kata ni buat tak bulai. Bulai tu makan dengan nasi dagang tu. Dia pergi hari Jumaat, sampai hari Jumaat tu. Baru ni pergi. Baru lagi ke? Baru ni 2 minggu dah. Baru lagi kan. Tengah ada press lagi, press. Dah dia buat kata jok dengar, kita pergi tengoklah. Macam mana orang tu. Ya dah. Lepas tu pergi tengok orang pun. Buat kain baju nak hujan dia. Dia ambil masuk dia ceput dia pun kuat juga lagi kuat nah. Yalah anak sampai sebelah tu mana tahu orang hebat ni. Lepas tu kan macam mana pun mengaji tu dia ada pergi masjid hari. Dia pergi dia mau orang yang masjid pergi masjid. Dia nak nikah tapi dia nak nikah pasal dia sunyi. Macam ni. Dia dapat orang masjid tak ada buat kacau, tak ada kona-kona ke mana dah lah. Tak mau dia pening-pening bala gitu. Lagi orang nikah duk kona-kona kat dia. Mayang ni tak kira macam mana tuan tu, sembahyang tahajud kah sembahyang apa semua dia buat. Pagi. Tak pasal dia sihat nama tu. 12 ngaji. Dia sihat. Lepas tu saya pergi tengok orang tu pun. Wah nak saya pergi tengok bersembang apa semua. Elok lah belah depa pun belah anak dia, adik dia apa semua tengok. Jadi bukan pergi bergaduh apa. Sembang elok lah. Cuma pergi makan nasi. Kami sampai tu dah hidang siap. Ni apa Pak Nak pergi dengan siapa anak Dengan anak perempuan. Dengan nanti tu kan. Nanti pergi. Hidang nasi. Kau pergi balik hari tidur mana? Kami tidur di ni. Belah Pandeman ni Kelantan. Kelantan dah Terengganu kita pergi dah. Sempadan lah. Dia Terengganu tu. Tengok dia Terengganu tu. Pergi 6 minit je pergi tu. Jadi maknanya dia kalau macam tu dia ke daerah Besut kalau nak tak sampai Besut lagi. Tak sampai lagi. Jedih pun tak lagi. Tak lagi. Dia nak kira tu. Tanah tu sebenarnya dulu hak Kelantan. Tu lah kalau orang depa panggil negeri Besut. Besut tu Kelantan lah. Cakap dia banyak belah Kelantan. Dia tak cakap makan. Ceritanya raja makan. Kalau dah tak makan makan. Makan. Lepas tu kan raja dulu kan tabung ayam. Tabung ayam. Ayam kalah dia negeri kalah. Dia kena gadai negeri itulah. Ada bagi negeri Besut tu depa panggil Besut daerah Besut. Bagi kat Besut. Dia sebut negeri Besut. Sebab depa tu duk kuat ke Kelantan kan. Cerita dia macam tu. Itulah. Dia tak jumpa nak lebih. Tempadan Kelantan. Kira nak nikah. Kira abang nak nikah juga pun payah juga. Dia nak kenduri nak apa pun dia kena ambil cuti sekolah baru nak kerja baru senang ni. Nak buat kenduri ni cara nak buat kenduri besar ni. Dah. Kan buat besar Yalah. Tak mau nak buat. Panggil dia padi mesti dah jadi besar jugalah. Lepas tu kan. Lepas tu kan. Dia kata apalah. Dia tak ada kata apalah kan urusan ni. Nak lah nak buat tak buat buat ini. Tapi saya dok cadang saya nak ambil yang mudah.
Pergi di pejabat tadi, Ah. minta tukar alamat dia duduk di sini. Bukit Lambau. Aha. Buat alamat Bukit Lambau. Oh. Duduk mana dia. Nikah Bukit Lambau. Oh, nikah Bukit Lambau dah. Kalau boleh. Kalau boleh. Tak ada duduk pergi sana. Pergi sana nak tinggal kita. Lepas tu Dia kita kalau nak ikut sewa proses biasa tu, dia nak nikah di mana pun boleh. Kalau kata dia nak lain pun dia urusan isi borang tu dikata di Terengganu. Lepas tu dalam permintaan nak menikah tu di mana-mana kita beritahu lah. Tak ingat macam tu ya. lagu tu je. Dia macam tu ya. Tak maksudnya kita nak, kalau kata nak nikah di sini boleh. Kita nak pergi 2-3 Tapi isi di sisi tempat di sana. Proses borang nak nikah tu di negeri dia lah. Nak pergi tu. Johor ke apa ke, dia isi proses isi borang dia nak nikah dia tu. Proses dia panggil borang nikah, dia isi di sana, serah dia di pejabat agama daerah dia. Lepas tu dalam dekat nak nikah di mana tu, kata kita nak nikah luar negeri kan, maksudnya Kedah lain daripada Terengganu, lain daripada Kelantan, dia akan bagi macam dia ada kebenaran lah, maksud dia nikah tu dia dah dapat kebenaran tu, boleh nikah di mana-mana yang dia minta tu. Macam tu lah, boleh lah, tak masalah. Lah ni tak tapi kat pejabat agama dia lah. Macam dia pejabat agama di tempat dia. Itu tempat alamat nikah tu ya, masuk tambah sikit di mana dia nak nikah. Boleh tu boleh ya. Proses saya pasal senang sikit. Kalau senang Bukit Lambau tu anak-anak nak pergi pergi betul. Ni pergi sana kata nak tinggal saya di sana. Dia kalau kan kita nak ikut balik nak pergi pula. Tak sembang dengan dia, setuju yang tu suruh dia proses di sana. Bahagian dia. Nanti bahagian abang Leh anak Leh pun ada isi borang-borang apa tu, dia maksud dia serah dua-dua borang tu di sana untuk nak untuk kelulusan nikah tu dan nak nikah di mana tu ikut kita lah. Itu ya. Itulah nak isi borang lah kata. Boleh. Saya pun jadi minat. Patut nampak ni pandak berseri, seri dia lain. Seri orang nak nikah rupanya. Tak nikah pun tak boleh duduk seorang. Ya betul. Siapa nak jaga kita? Nak duduk seorang-seorang mana boleh. Tambah hak ni lah hang tahu. Ada orang teman, tak apa. Ya angau. Cari 4 kali telefon. Dia baru tahu penyakit angau. Dulu tak ada angau. Tak boleh memang abang itu tak boleh. Tak boleh. Dia kira kok mana pun kena nikah juga. Tu cerita dia. Bagus yang pandak apa ada ni aura dia pun dah. Dia kena aura Haji Saleh dia pun tak boleh tidur ni. Dia ambil mana-mana. Pukul 10 kali dia boleh ajar. Ya Allah. Masa tu sunyi juga dah. Lepas tu lepas bayar tak dah. Kali. Lepas tu malam kali. Kena nikah cepat sungguh gitu. Kena buat pergi cepat, pergi mudah kan. Dia ada telefon. Tak apa lah kan pasal. Dia ada telefon. Lepas cakap sekali cakap sejam lah kan nak bayar duit. Betul juga lah. Betul dia. Tapi kalau dia ada pula handphone ni dia ada hak unlimited cakap tu. Ada. Tapi dia bayar RM50. Tu dia mungkin jenis-jenis telefon cakap banyak dia unlimited. Lah ni dia ada unlimited. Atau unlimited tu mana ada tu nak sembang lah sampai meletup handphone. Dah batal lah. Tu tak apa boleh. Tak apa. Saya dah mai dapat jumpa apa Pak Leh hari ni pun alhamdulillah syukurlah. Kalau dah nak balik dah, dah nak keluar balik ni. Tapi dah dapat masuk di dalam sana, keluar mai sini sikit. Tak apa, tak payahlah, tak payah dah tak ada siapa tak payah. Atas kota bilik lagi. Ada lagi Buat tu 2 bilik. Besar rumah ni Pak Dak. Bilik dengan surau pun ada semua siap. Dak rumah besar ni. Tak tu surau boleh buat. Dia kira rumah ni dia kira di belakang surat belakang masjid tu kan dia kira ni. Belakang masjid lah. Lepas sekolah sana sikit kan. Mai tanya orang jalan tangki ayak lah 10 buah lah ni 10 buah. 10 buah ya. Jalan ni dia panggil jalan tangki ayak lah. Macam tu. 10 buah lorong 10 jalan tangki ayak. Lorong 10. Jalan tangki ayak lalu aku pun nak main pula. Yalah, ni dah ada ni jenis senang insya-Allah. Dah boleh singgah boleh apa lah kan. Padahal saya pun bukan nak kita bukan nak boleh main. Mandi nak buat apa lah ni? Saya pencen kan. Saya pencen setahun. Pencen dulu jalan dah. Pencen dah setahun. Ni kalau saya balik mai kat ni saya jalan-jalan kat ni kan. Kalau saya balik pergi ke rumah Senawang tu pun saya meronda juga. Jalan sana sini kawan-kawan apa kapu ni lah jadi. Jadi macam tu ya lah. Saja koyak-koyak kan.
dah jumpa, dah teringat dulu pasal Kenuri dulu pernah main sekali kan. Main Tu nikah ya. anak dulu nikah Fida tu orang buat main. Tak tahu saya menikah siapa saya tak tahu dah lupa lah. Makan lembu dengan rayap pisang. Tapi masa saya main tu kira yang kata jadi terbalik motor saya naik dengan mak tu terbalik. Masa tu kan Pak Ndak bawa saya pergi ke klinik apa nak tu luka ubat Klinik luka. pun dekat dalam tu ya. Itu masa tu saya ingat macam tu kan. Sampai agak yalah macam petang sikit tu bawa pergi dalam tu. Lepas tu lah ni Pak Ndak pun orang tua tak ada banyak dah, jarang nak balik-balik lah. Betul dia tak ada. Dia tak ada siapa lah ni. Mau siapa dia, anak-anak pun duduk jauh. Yalah. Tak kenal sangat. Dia tak apa kena. Tak apa nak tahu. Macam tu Wan Su dah mati dah. Wan Teh ada kemarin saya jumpa dia di rumah dia tu, Taman 5 tu. Yalah itu ya Wan Su mati dah. Din itu pun dah mati dah. Mati dia tak ada apa. Itu duk kira nak pelan-pelan cak. Orang tua nak ada orang jaga kita kan. Nak anak-anak pun tengok ni pada rumah. Apa ada macam tu Kak Nah tadi dia cerita. Yalah anak-anak ramai dah kan. Anak dia tu kira ramai. Lepas tu ada dia kata adik. Dia sebut tak. Kira adik lah. Dia kata dah umur 40 tahun dah kata tak jumpa adik beradik pun tak main ni. Hang main ni. Dia kira lah tak boleh kira orang ni dia buat sibuk lah. Sibuk sana, sibuk ni. Kira adik-beradik tu pun dia tak mau nak jumpa lah macam tu. Tapi korang macam tu lah cerita dia kan. Siapa yang dekat ni ada lah. Yang dekat-dekat tu boleh jumpa. Jauh tu dia kata sama ada sibuk ataupun saja buat sibuk ataupun saja memang tak boleh. Saja memang tak mau nak jumpa ke boleh jadi kan. Tapi kita tak kata lah macam tu. Saya kira tu urusan mereka lah kan. Tapi dia sebut itu 40 tahun saya tak jumpa adik dia pun tak main. Dia pun tak tahu nak pergi. Tapi saya alhamdulillah lah. Kami dah. Kami baru ni hari Jumaat. Lepas main Jumaat. Tu lepas mayat sak di rumah ni. Kami pergi Muhammad. Lubuk Mau. Oh, Lubuk Mau dia tu. Dia ada sihat ke? Ada lah. Dia cuma tak boleh jalan je. Oh, dia duduk Lubuk Mau tu. Saya pun bila sebut tu saya teringat lah juga dia lama tak pernah orang kata apa tak pernah bertemu hidung. Tak cerita dia lah malas kali saya jumpa pun masa mana tu. Dia 80 ada tu. Ada. Lebih ke apa? Ada. Oh. Dia duduk Lubuk Merbau tu. Tak amat Izzat Lubuk Merbau. Oh. Ada Lubuk Merbau dia tu. Ada Lubuk Merbau. Lubuk Merbau maknanya tu Pak Tan Barum di situ kan? Kali ya itu. Dah. Saya tak pernah sampai mana apa tu. Minyak gas pun juga. Minyak gas ada lagi lah. Tak ada lah. Semua tu arwah semua lah. Oh. Ku Badot. Ku Tabri. Aku Sabri yang ada tu di sana. Oh, ni apa? Dia kira dia Pak Long pangkat dia. Mana Pak Lang? Oh, Pak Lang. Pelangat. Anu. Lepas tu kah Pilah Rodi, Pak Tamat, Pak Din, saya Pak Wadik nak kita pergi tidur di sana. Oh. Macam dia ni Pak Lang ni macam apa dia handphone dia ada lah kat nombor handphone dia ada kat ni Pak Lang. Tak ada. Dah tak ada macam mana nak cari. Lupa tu lorong bahagia. Apa bahagia? Lorong bahagia. Oh, ingat lah. Ingat kan? Oh, lorong bahagia nama. Di sini pun ada nama kampung bahagia ke kan? Sana kiri kanan. Bahagia tu kot. Oh, bahagia. Bahagia. Lorong bahagia. Oh. Tak amat Izzat kan? Lorong bahagia, cari lorong bahagia tu dia lah. Tanya orang tak apa nampak kan. Macam tempat-tempat macam ni boleh dikatakan kalau kita tanya dia orang kenal. Sebab kita reka tempat macam suasana kampung sikit. Kalau taman jangan cari pasal. Cuma nombor rumah dia tak tahu. Tak tahu. Nak pandang ada nombor rumah dah? Ada. Tak ada? Ni lorong 10 Jalan Tangki. Okey ya. Nombor rumah? Nombor rumah tadi kata 551. 515. 515 lah. Oh, 515. 515. Tak ada. Yalah. Tak apa.
Tulis happy kan. Dia tulis bila nak kita bukan nak ingat sangat. Dia kena tulis lah ni, tengah tulis. Saya ni sebenarnya handphone saya ni hilang. Balik bakar ni, handphone hilang sampai kat kuliah pun. Catur kat tinggal je nak. Allah habis. Lepas tu kena beli balik, nak kena cari gambar nombor kawan-kawan lah, apa menilau lah juga cari sana, tanya pergi lah jumpa kawan-kawan, ambil balik nombor. Macam tu lah. Dia bila hilang tu ambil nombor lama tapi SIM card tu dia dah baru. Dia cucuk main dia tak terbit dah. Tak terbit orang yang kita simpan lah. Kalau nak dia juga dia kena ada ingat email yang kita buat masuk masa handphone pertama tu, dia kena ada email. Sebab nak Facebook, WhatsApp ke apa, Facebook kan. Dia kena email, lepas tu yang masalah dia tu password dia tu. Kena ingat password, silap password tu tak ada nak keluar, tak jadi. Mana kita tahu dah kita ni lama kita dah pakai nombor tu, dah ada 10 tahun lepas tu. Tukar handphone baru berapa kali lah apa gitu kan. Dia tak boleh. Tak boleh nak buat apa. Dia kena bila dia masuk ke handphone baru dengan SIM card baru tu, mana kata dia kena ada akaun baru lah. Jadi dia buat akaun baru tu, hak lama tak ada apa lah. Dah habis. Benda tu kalau tak buat penduk dah 2 minggu dia akan padam. Dia tak ada apa, kalau tak ada. Tu je. Nasib lah kan. Betul. Saya pun kalau pernah balik dah. Tukar ayak tak ada minum. Tak apa nak buat macam mana. Lain kali lah pula ni dah tak pukul 4 dah. Keluar dari rumah dia tadi pukul 3. Pukul 3 Terima kasih lah Kak. 3 setengah. Ayak sejuk-sejuk ada makan pilah sikit. Pula dah. Dah ayak kopi sejuk, ayak kopi sejuk. Kopi sejuk. Masuk payah buat. Oh.